Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bagi Maggi satu bang. Boleh bang. Nak Maggi apa? Indomie ke mi sedap bang? Bagi mi sedap lah bang. Okey, mi sedap Ha. Bagi. Bagi yang special punya bang. Okey, special combo baik. Boleh. Indomie yang ni sama. Oh, Harga sama. Okey. Kita dapat fries. Okey. Dengan sosis tomat lah. Digoreng panas-panas bang. Kalau panas-panas. Mantap. Ni Maggi kita dah siap. Ni kat cili ya bang? Boleh. Telur mata bang. Telur mata. Garam wajib bang. Garam ni wajib lah untuk rasa-rasa masin sikit. Okey, set combo ni kita dapat fries. Okey, macam ni fries. Okey, kita dapat sosis dengan telur mata. Okey, sosis satu. Okey, telur mata satu. Alright. Telur mata satu lagi bang. Alright, dua telur mata tambah telur mata. Okey. Kita letak sekali dengan ada sos. Kalau nak bubuh sos, kita letak sos. Alright. Siap, RM10. Okey, RM10. Okey, selain Maggi kita juga ada air lah. Air kita ada air macam-macam air. Kita ada ni ais raja mango, mangga, sangkrit, siap bandung, sirap ais, limau ais, macam ais. Itu pilihan yang ada. Dah macam kedai bang. Tong ais pun ada bang Tong ais pun ada bang. Lengkap. Raja anggur. Air ada yang RM3, ada yang RM4. Kalau yang susu RM4, gula RM3. Ais raja mangga RM4 juga. RM4 juga. Tak cili sos sikit. Tak limau sikit. Lauk banyak macam ni. Sambil-sambil layan view. Aku balik. Buka setiap hari lah. Kecuali hari Senin je. Start daripada pukul 9 sampai pukul 3. Kita dah 2 bulan. Oh baru lagi. Baru lagi. Dia meniaga bonet ni sebab kekangan. Kekangan ni kewangan lah. Sekarang pun susah nak meniaga mana-mana pun susah sekarang. So inilah idea yang paling bernas lah saya boleh bagi lah. Location kita dekat Ampang. Bukit Ampang. Tapi kita ada air bungkus lah. Cuba bawa gila lepas.